First, masukkan biji sawi, halba dengan jintan putih. First, masukkan campuran rempah yang dia bagi tahu tadi. Lepas tu kita masukkan bawang besar, bawang putih, cili, tomato. Lepas tu kita masukkan cili, tomato, bawang merah, bawang putih. Masukkan daun kari. Kalau daun kari banyak sikit lagi sedap lah. Masukkan daun kari, lagi banyak, lagi power. Tumiskan dia sampai nak wangi. Lepas tu masukkan serbuk kari ikan sambrada dengan serbuk cili. Okey, dah settle tumis, kita letak serbuk kari ikan babas dengan serbuk cili babas. Tuangkan air, masak sampai kari dia nampak pecah minyak. Tuangkan air, kita gaul-gaul jap. Alamak, macam cair lah pula. Lepas tu masukkan asam jawa. Bang, abang punya kari merah pekat, nampak sedap. Saya punya kenapa cair Kacau-kacau masukkan santan. Masukkan santan kotak, kita cairkan dia kejap. Apa hal santan ni betul-betul? Rosak ke santan ni? Baru kau masukkan garam dan masukkan ikan. Kari dah macam tak jadi dah ni. Macam mana ni? Disebabkan saya tak berapa nak yakin, saya letak juga serbuk perasa. Lepas tu, baru kita masukkan ikan kita. Gaul-gaul sikit and then, siap. Sebenarnya resepi nak kena letak black pepper, tapi bila dah tuang kat nasi bau pasan. Tapi tak apa, it's okay. Inilah rasa kari yang tak berapa nak jadi ni, sedap ke tak? Wow, lain juga sebenarnya. Rupa je hodoh tapi flavor ada. Ada rasa-rasa macam kat kedai mamak tapi rasa dia lain sikit. Tapi okey, sedap. 8/10. Okey, itu je guys. Jumpa lagi.